Okey, kita akan membuat soalan kupasan untuk set 3, bahagian soalan struktur, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 adalah berkaitan kisah di kawasan kejiranan Taman Semarak. Okey, kita ada maklumat 1 dengan maklumat 2. Okey, cikgu nasihatkan calon-calon untuk membaca setiap bahan. Okey, bahan infografik atau bahan kupasan yang diberikan sebelum menjawab soalan-soalan. Okey, kerana sekiranya calon-calon tidak membaca soalan dengan tepat, calon-calon mungkin tidak memahami kehendak soalan. Okey, maklumat 1 dan maklumat 2 yang diberi. Okey, so sekiranya anda merupakan salah seorang penduduk di Taman Semarak, nyatakan 3 tingkah laku anda yang menunjukkan semangat kejiranan yang tinggi. So soalan kepala soalan. Okey, lagi sekali para pelajar diingatkan supaya sentiasa memberi keutamaan kepada kepala soalan. So kepala soalan kat sini adalah nyatakan. Okey, apa itu nyatakan? Bermaksud murid-murid hanya perlu memberikan fakta sahaja. Itu 3 tingkah laku merujuk kepada menziarahi jiran yang sakit. Okey, terlibat dalam aktiviti gotong royong yang dianjurkan di kawasan kejiranan atau membantu memindahkan barang rumah jiran yang berpindah. So, sekiranya calon menulis jawapan seperti ini, calon akan mendapat 3 markah. Okey, B pula merujuk kepada berdasarkan maklumat 2. Iaitu terangkan kepentingan perlakuan Hazwan. Okey, so setelah calon membaca petikan yang diberi, so calon haruslah menulis jawapan berdasarkan penerangan kepentingan di mana kepala soalan menunjukkan terangkan. Okey, cadangan jawapan adalah 2 fakta 2 huraian. Okey, iaitu imej diri Hazwan terjamin, menjadi contoh yang baik kepada generasi muda, meningkatkan perpaduan kaum serta mengelakkan pergaduhan antara jiran tetangga. So jawapan yang diberi, 1 fakta diikuti dengan 1 huraian, 1 fakta diikuti dengan 1 lagi huraian. So cikgu terangkan lagi sekali, terangkan calon boleh menjawab sekurang-kurangnya 1 huraian. Okey, huraikan pendapat anda dalam menghidupkan semula amalan jiran prihatin seperti di Taman Semarak dalam masyarakat moden yang sibuk. Okey, soalan ini mewajibkan pelajar untuk memberikan huraian kepala soalan. So, huraian lagi sekali juga ditekankan cadangan jawapan adalah 2 fakta 2 huraian. Okey, iaitu pertama mewujudkan kumpulan WhatsApp kejiranan. Okey, so apa akan jadi adalah jiran akan saling menyapa atau membuat maklumat dalam kumpulan. Kedua, mengadakan aktiviti kejiranan iaitu mengadakan aktiviti potluck secara berkala. So ini adalah jawapan-jawapan yang boleh diterima. Okey, atau jawapan cadangan.